So guys, Alhamdulillah kita dah selesai beraksi di Giant Bayan Baru selama 5 hari sebenar My Event Mega Food Festival. So sekarang ni kerja-kerja kita tengah set up dan nak balik ke kilang. Sebelum tu pun nak balik, kita tanya sikit macam mana keadaan mereka. Jom. Ni dah orang kuat dia dah. Dengan macam tu dah nak pakai spek hitam. Dia macam cerita orang Penang macam mana suasana 5 hari. Orang Penang memang padu lah. Memang tak relax lah bang. Ni hampa nak tahu tak dari Pulau Serbu macam ni. Memang tak bagi muka punya. Okey, next ni apa jumpa kat Melaka noh. Okey, terbaik. Oh, orang kedua lah. Hey, dah siap pakai spek hitam ni nama dah. Kimi. AKA Hakim Musli. Baru lepas selesai konsert tadi. Kimi cerita sikit macam mana orang Penang pada tak padu. Oh, orang Penang memang padu. Macam tu lah Kimi. Tak apa. Kita jumpa orang next lah orang. Ni dah orang kuat event ni. Pidut. Ya. Agak sikit macam mana orang Penang. Orang Penang memang sampai lah. Tak relax. Tak relax. Macam tu lah. Dulu. Okey, tak apa. Guys, ni orang lah team production sampai turun padang nak tengok. Ni bang, baca sikit macam mana keadaan orang Penang. Orang Penang belum kami sampai rapat. Padu orang Penang. So kita jumpa di Melaka pula. Okey. So apa pun guys, lepas ni kalau nak tahu event mana kat Melaka pula pada tarikh 5 hari bulan sampai 9 hari bulan. Jumpa kat sana guys.